Kadang-kadang niat baik tuan-tuan, benda yang kita buat ni dah betul dah, orang pula tak suka dengan kita, mula mencanang-canang cerita yang tak elok pasal kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau kita orang yang difitnah, semoga Allah kuatkan kita. Kalau kita orang yang memfitnah, berhenti buat benda-benda ni tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan kita dengki dengan orang, tengok orang tu lebih sikit tak boleh tuan-tuan. Takkanlah semua benda mesti kita pula yang lebih tuan-tuan. Janganlah macam tu tuan-tuan. Kita kena rasa diri kita ini tuan-tuan dan puan-puan adalah orang yang dapat selayaknya. Orang tu dapat, biarlah, gembiralah di atas kegembiraan orang lain. Bersedihlah di atas kesedihan orang lain. Janganlah jadi tuan-tuan orang yang gembira di atas kesedihan orang lain. Bahkan lebih teruk mendoakan kejatuhan orang. Benda-benda tersebut adalah hati yang sangat-sangat kotor tuan-tuan. Salah ke tuan-tuan kalau kita bergembira dengan kegembiraan orang lain? Tak salah pun. Tetapi kenapa syaitan akan cuba sedaya upaya kita tidak mempunyai hati sedemikian rupa? Kerana syaitan tak nak kita dapat seperti mana orang tu dapat sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok orang lain berjaya, tuan-tuan gembira dengan kejayaan orang tu, percayalah tuan-tuan, kejayaan itu akan sampai kepada kita. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita.